Aku bekerja sebagai seorang pemandu lori yang sering membuat penghantaran ke kawasan pedalaman. Malam itu, aku ditugaskan untuk menghantar barang ke sebuah perkampungan terpencil yang terletak jauh di dalam hutan. Aku sudah biasa dengan perjalanan malam, tapi malam itu ada sesuatu yang lain. Jalan yang aku lalui gelap gelita. Hanya lampu lori yang menjadi peneman. Aku memperlahankan kenderaan kerana kabus mulai menepal, membuatkan pandangan semakin terbatas. Sejuk mula merayap ke tulang, membawa bersama satu perasaan tidak enak yang aku tak dapat jelaskan. Tiba-tiba, dalam sama-sama kabus, aku nampak seseorang berdiri di tepi jalan. Seorang lelaki berbaju lusuh dan berlumuran lumpur, seolah-olah baru keluar dari dalam hutan. Aku memperlahankan lori dan cuba melihat wajahnya. Tapi, tiada kepala. Darah menitis dari leher yang putus itu, membasahi bajunya yang koyak. Tangannya menggenggam sesuatu. Sebuah kepala repot yang penuh dengan ulat berengga. Aku terasa seluruh tubuhku membeku. Tetapi sebelum aku sempat bertindak, makhluk itu melangkah ke tengah jalan. Aku menekan brek sekuat hati, hampir terbabas ke tepi jalan. Makhluk itu berdiri tegak. Kepalanya yang dipegang mula bergerak-gerak sendiri. Mata di kepala itu terbuka, merah menyala, merenung tepat ke arahku. Bibirnya bergerak-gerak, seakan-akan berbisik sesuatu. Aku cuba mengundur, tetapi enjin lori tiba-tiba mati. Lampu hadapan berkelip-kelip sebelum semuanya menjadi gelap. Jantungku berdegup kencang. Dalam gelap, aku hanya mampu mendengar bunyi tapak kaki yang perlahan, makin dekat dan dekat. Suara berbisik itu semakin jelas, perlahan, tetapi nyaring di dalam kepalaku. Aku nak kepala. Kau. Aku cuba membuka pintu, tetapi sesuatu mencengkam tanganku dari belakang. Bau busuk menusuk hidung. Dalam ketakutan, aku menoleh perlahan. Mataku bertemu dengan wajah busuk yang mereput. Tersenyum lebar, sebelum semuanya menjadi hitam. Keesokan paginya, lori aku ditemui di tepi jalan, kosong. Tiada sesiapa di dalamnya. Tetapi di tempat duduk pemandu, terdapat satu kepala manusia. Dengan mata yang masih terbuka, seolah-olah melihat sesuatu yang tak dapat dijelaskan.